aku yang patut menang. Hei, kau dah gila ke? Ya, aku gila. Sebab dia main tipu. Sekejap, menipu apa ni? Ha? Nama pun pertandingan kan? Biasalah ada pertandingan, menang, kalah. Kau sama penipu. Kau tak nampak ke aku yang paling layak? Aku yang paling cantik dekat sini. Kenapa dia pula yang menang? Hei, you boleh tak terima kenyataan? Terima kenyataan? Ni aku punya terima kenyataan. Rasha. Ini semua sebab ayah. Kalau ayah tak belikan kain basah ni, Rasha dah menang dah. Untuk pengetahuan Cik Samsudin, Raisya pernah ditangkap oleh saya kerana panjat pagar sekolah ni. Pakai makeup kat sekolah ni. Kena tangkap sebab ponten sekolah oleh pengawas sekolah ni. Sebelum perangai Raisya semakin teruk, saya terpaksa bagi tahu sendiri dekat Cik Samsudin perangai Raisya sekarang ni. Fahamkan dia. Pandai je lah, bila masa aku perlukan mak tiri. Asalkan ayah aku sayangkan aku, cukuplah. Ni, kalau ayah kahwin dengan orang lain, lepas tu dia buat tak tahu dengan kau, ish, tak naklah. Kalau tak sebab aku sayangkan kau, Raisya, aku tak buat tahu benda ni. Ikut saya ke pejabat sekarang. Oh, matilah aku. Aduh, ya. Salah kau sengal sangat. Ada hati nak aku sayang-sayang kau. Padan muka. Cikgu, saya tak tahulah, cikgu. Apa tu? Tu push up ke yoga? Aku bukan apa. Kau tahu je lah Cikgu Masenah tu macam mana kan? Aku tahu. Sebab itulah, boleh tak kalau aku pinjam kau punya? Hah? Bolehlah. Tak boleh tak apalah. Tak apalah, aku rekod. Okeylah. Aku pergi ambil sekejap. Baiknya lah. Sengal pun ada. Bagi duit tu kat kau pula. Duit tu bapak aku yang bagi. Aku nak buat apa dengan duit tu pun masalah aku lah. Tak boleh macam tu, Syah. Tak jujur. Sekarang memang kau boleh lah. Buat macam ni. Tak apa. Nanti aku kerjakan kau. Mak tengok kamu ni kan, manjakan sangat si Syah tu. Semua benda kamu nak belikan dia. Kau diamlah perempuan tua. Sibuk je. Kalau bukan Sudin yang manjakan, siapa lagi? Itulah, mak suruh kamu kahwin, kamu tak nak. Salah, Mak. Kalau bercakap soal hati dan perasaan, Sudin masih sayangkan Arfah, Mak. Jangan fikir perasaan kamu aja, Sudin. Kena fikir juga pasal Syah. Sekurang-kurangnya kalau ada mak tiri, senanglah sikit. Lagi-lagi Syah, dia kan perempuan. Dia perlukan seorang... Sama je, Din. Anak aku 6 orang. Anak kau tu seorang aja. Alah, aku pinjam je lah. Yelah, yang tu aku tak kisahlah. Tapi aku pelik. Tiap-tiap bulan kau mesti tak cukup duit. Kau pun tahu kan? Aku kesian dengan anak aku, Raisya. Yelah. Kau janganlah ikutkan sangat apa yang Raisya minta. Aku takut nanti budak tu naik tocang tu. Taklah, aku tak sampai hati nak tolak. Aku harap bila dia dah kerja besok,